30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari ke-19. Kita nak buat soalan bulatan. Okey, kita nak tanya anak murid Cikgu Debbie. Rowan, can you come in? Yes. Okey, apa you nampak? Bentuk apa yang you nampak kat sini? Saya nampak segitiga. Okey, segitiga. Nampak ini apa dia? Ini panggil tangent. Tangent. So, Cikgu Debbie pernah ajar dalam kelas kan? Tangent apa ni? Tangent triangle. Kalau ada di luar sudut dia 63, kat mana yang 63 juga? Kita tak ambil garisan ini, kita ambil yang sini. Correct. So dekat seberang dia, opposite angle dekat dalam is 63 juga. So this one, kalau ini 63, kat mana 63 lagi? Dekat sini. Alright, very good. So yang ini adalah 63. Okey, apa lagi yang kita tahu pasal lengkuk yang sama panjang dia? Lengkuk sama, sudut sama. Okey, so contoh kan, kalau dia ada nampak cone, nampak dia punya lengkuk kan? Yang ini is the sudut. Okay, I want you all to see this one. Nampak Okay, ini sudut dia kan? Yang ni. Okay, one more. Nampak tak ada dia punya lengkuk kat sini? Lepas tu ada nampak dia punya cone juga. Mana dia punya sudut dekat sini? Sini. Yes, nampak. Dia punya cone kat sini, ni dia punya lengkuk. Okey, kalau ni 63, kat sini pun apa? 63. Sama, sebab panjang lengkuk sama. Okey, sekarang Rowan boleh bantu kita nak cari X senang saja. Apa dia? 180 tolak dengan 63, tolak dengan 63, kita dapat 54 darjah. Senang je kan? Yes, so sekarang dalam buku Cikgu Debbie ada apa? Ada nota ada untuk latihan. bab ini. So kalau korang nak tahu macam mana cikgu tahu tangent triangle lah, dia punya lengkuk sama, sudut sama, boleh beli buku ini. Korang dalam buku ini ada QR code, boleh scan, dan ada extra tutorial video yang Cikgu Debbie buat sendiri untuk korang, especially bab transformasi kan korang lemah. So boleh dapatkan buku ini sekarang, tekan back kuning. Ada berapa bab kat sini kita tengok? 25 bab. Yes. Dengan nota tambahan 25. locus dan algebra. Yes, dekat belakang kita boleh tengok kat dalam. Ni dia. Okey, ada soalan, ada jawapan sekali. Fast Track SPM Cikgu Debbie, beli dengan Cikgu Debbie.